Okey. Okey, betul. 27 tolak 13. Sebab kita tahu nak cari bilangan neutron ataupun the number of neutron, kita perlu tolakkan nombor nukleon kepada nombor proton. Maka dapatlah 14. Okey. Alright, sebelum kita masuk topik seterusnya, ada apa-apa soalan yang ni? Tak ada. Yang lain ada tak? Yang lagi 14 orang ni? Tak Semua ada. Okay. Alright. Bagus. Okay. Tengok isotop. Okay. Tak nak tengok nota dulu. Kita biarkan nota tu. Kita tengok subtopik seterusnya iaitu isotop. Okay. Isotop. Isotop ni pastikan hafal definisi dia betul-betul. Untuk tingkatan 4, dia wajib keluar dekat ujian 1 dan pertengahan tahun. So, definisi isotop adalah, salin dulu. So, atom, unsur yang sama, okay, di mana bilangan proton sama tetapi bilangan neutron berbeza. Cuba hafal definisi ni. Okey? Atom unsur yang sama di mana bilangan proton sama tetapi bilangan neutron berbeza. Kalau dalam English macam ni lah. Pastikan ada S. Atoms. Tak ada S salah. Tak ada S salah. Sama juga dalam bahasa Melayu. Kalau tak ada atom, awak buat atomnya salah. So, atoms of same element. Pastikan ayat dia macam ni. Siapa buat atom sahaja salah. Okay, atoms of same element where the number of proton is same but different number of neutron. Pastikan hafal. Okay. So sekarang ni ada satu lagi cara menjawab. Kan dekat sini dia pakai istilah di mana bilangan proton sama tetapi bilangan neutron kan. Kalau tak nak pakai bilangan, nak pakai nombor proton boleh. Cumanya pastikan di mana nombor proton sama, kena pakai nombor nukleon berbeza. Ikut partner dia. Kalau you guys pakai bilangan proton sama, bilangan neutron berbeza. Kalau nak pakai nombor proton sama, nombor nukleon berbeza. Kalau boleh stick kepada satu jawapan je. Jangan biasakan buat dua-dua. Buat satu je. Kalau macam saya biasakan yang warna hitam tu. Bilangan proton sama, bilangan neutron berbeza. Okay? So, apa maksudnya? Atoms of the same element. Apa maksud atom unsur yang sama? Sekarang ni bayangkan, ini adalah unsur natrium ataupun sodium element. Okay? Na. So, Na ni dia ada beberapa isotop. For example, natrium 22, natrium 23, dan lastly, natrium 24 sebagai contoh sahaja. Okay? So, ini maksudnya atom unsur yang sama. Ini Yang ni adalah atom natrium yang pertama, atom natrium yang kedua, atom natrium yang ketiga, di mana dia belongs to the same element. Dia adalah dia tergolong. Okay? Dia tergolong dalam unsur yang sama. Cumanya dia ada berbeza atom. Faham ke? Itu maksud atom unsur yang sama. Dia ada 3 jenis, tapi bawah benda yang sama. Boleh? Boleh. Contohnya natrium tu mak ayah awak.
Natrium 22, natrium 23, natrium 24 tu adalah anak-anaknya. Okay, jenis-jenisnya. Jenis-jenis dia. Ada abang, ada akak, ada awak. Itu maksudnya. Okay, apa pula maksud nombor kat belakang? Okay, ni. Nombor kat belakang ni kan. Ini merujuk kepada nombor nukleon. Nukleon number. Iaitu kita tahu proton dan neutron. Okay? So, kalau kita tahu nombor nukleon dia berapa, automatik kita tahu jisim atom dia berapa. Macam saya sebut tadi, nukleus mengandungi proton dan neutron dan dia merujuk juga kepada jisim atom. Contoh, kalau nombor nukleon dia 22, maka jisim dia pun 22. Kalau nombor nukleon dia 23, jisim dia pun 23. Kalau nombor nukleon dia 24, jisim atom dia pun 24. Macam itu saja. Okey. Boleh ke? Boleh? Okey. Kalau tak ada soalan, kita tengok sini. Okey, tengok. Isotop. Isotop ialah atom-atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Tengok. Itu cara perwakilan piawai dia. Okay. Tengok ayat kat bawah. Atom hidrogen 1 dan hidrogen 2 mempunyai nombor proton atau bilangan proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza kerana perbezaan bilangan proton. Okay. Satu lagi benda kena tahu adalah sifat-sifatnya pula. Okay. Untuk isotop, korang kena tahu sifat kimia, chemical properties berbeza. Sifat kimia, chemical properties berbeza. Okey, kenapa? Okey, kalau ditanya kenapa? Kerana mempunyai berbeza pula, sorry. Sifat kimia sama, sorry. Sifat kimia sama. Okey, kalau ditanya kenapa? Kerana isotop ni mereka mempunyai bilangan elektron valence yang sama. Take note dulu. Sifat kimia yang sama, the same chemical properties because they have the same number of valence electron. Dalam bahasa Inggeris, valence electron. Electron. So, apakah yang dimaksudkan dengan elektron valence ataupun valence elektron? Ini adalah bilangan elektron pada petala paling luar. Paling luar. Itu maksud elektron valence. Bilangan elektron pada petala paling luar. Itu sebabnya sifat kimia dia sama. Okey? Boleh ke setakat ni? Boleh. Okey, sekejap. Sekejap Oh, patutnya kena ajar yang tu. Tak apa. Ambil tahu dulu. Jangan kita tengok. Okey, kalau sifat kimia sama, sifat fizikal dia berbeza. Sifat fizikal berbeza. So, apakah yang bermaksud dengan sifat fizikal? Sifat fizikal ni sebagai contoh jisim ataupun melting point, takat lebur ataupun ketumpatannya, density-nya. Kalau ditanya kenapa berbeza, senang sahaja. Okay. Kerana mempunyai bilangan neutron yang berbeza. Yang berbeza. Okey? Boleh ke setakat ni untuk isotop? Semua okey? Okey. Alright. So, apa yang lagi kita perlu tahu dalam isotop ni adalah aplikasinya. Iaitu, ada beberapa lah kena hafal. Saya tulis kat tepi ni je lah. Ada beberapa yang kena hafal untuk aplikasi isotop yang sentiasa keluar. Okay, kena hafal sikit.
Yang pertama adalah isotop kobalt 60. Kobalt 60. Kobalt 60. Di mana kobalt 60 ni adalah untuk merawat penyakit kanser. Okey? To treat cancer. Itu fungsi kobalt 60. Okey? Seterusnya adalah isotop natrium 24. Okey? Natrium 24 ni adalah untuk mengesan kebocoran paip bawah tanah. Kebocoran paip bawah tanah. Kebocoran paip bawah tanah. Okay? To detect the leakage, okay, for the underwater pipe. Okay, untuk mengesan kebocoran paip bawah tanah. Okay. Yang ketiga adalah karbon 14. Karbon 14 ni adalah untuk estimate, okay, to estimate the age of the fossil. To estimate the age of the fossil ataupun artifak. Untuk menganggar usia fosil atau artifak. Okey, ini yang ketiga. Yang keempat adalah iodine 131. Okey, iodine 131 to treat thyroid. Untuk merawat penyakit thyroid. Penyakit thyroid. Okay, to treat thyroid disease. Ini yang keempat. Yang kelima, ada banyak sikit yang selalu keluar. Cumanya yang lain tu kena baca. Phosphorus 32. Okay, phosphorus 32 adalah to study okay, the metabolism of the plant. Okay, to study the metabolism of the plant. Ataupun untuk mengkaji kadar metabolism dalam tumbuhan. So ini ada 5 contoh isotop yang selalu keluar dalam exam. So kena hafal nama isotopnya dan fungsinya. Okey, dah boleh setakat ni isotop? Boleh. Okey, yang lain tu okey ke? Okey. Okey cikgu. Okey. So tak apa, baca dulu, tengok dulu sebelum kita tengok seterusnya. Sikit lagi. Lagi satu topik habis. Satu lagi topik habis dah bab 2. Lepas tu baru kita boleh buat latihan lah. So hari ni kita kena habiskan bab 2 sebab nanti hari Rabu kita akan masuk bab 3. Bab 3 tu yang paling penting. Sebab dia melibatkan pengiraan. Paling penting. So kena habis bab 2 hari ni dah sepatutnya. Sangkut apa? Sangkut 3. Okay, kita take 5 kejap boleh? Take 5 kejap, kita sambung satu lagi benda. Iaitu cara melukis struktur atom. Kemudian habis. Okay, kita take 5 Apa-apa soalan boleh tanya sekarang. Alang-alang tu kita buat attendance boleh. So Nur Humairah ada kan? Nur Humairah ada. Akif Naufal ada. Iman Mikail ada yang tadi? Ada. Nur Ulfah Damia? Ada. Afif bukan. Taqif Aryan? Ada. Okey. Dalili? Dalili ada. Saya nampak tadi. Adam Zahin ada?
Ada Adam Zain ada. Zidane Rizky Ada. ada. Kita sesi apa? Oh, next, Haris Faisal Ada. ada. Lepas tu Amal Imtiaz join ya Amal. Ni adik dia, Adibah Soleha. Adibah Soleha, kejap. Adibah Soleha. Oh, Adibah Soleha tak tulis dalam tu eh? Oh, ada. Okey. Ada. Adibah Soleha ada. Muhammad M.A. Ikhwan ada. Ada. Lepas tu Anggun Natasha ada. Ada Masa macam ada tadi. Anggun Natasha. Kemudian Nur Kaisara ada ke? Nur Kaisara? Masa macam ada tadi. Ada Ji. Arman Darwish? Arman Darwish. Dengan Umairah Zulhisham. Ada ke? Tak ada Siapa yang saya tak sebut nama, ada tak yang tak sebut nama? Ada ke? Kalau ada tak, kalau ada yang saya tak sebut nama nanti PM Tapi saya rasa saya nampak Hana tadi Betul ke? Nampak macam ada Hana tadi. Ya, sesiapa yang saya tak sebut nama nanti PM Pokok tak terdaftar. Okay, 3-5 minit kita sambung Okay. Kita teruskan topik terakhir, boleh? Tak, topik terakhir pun. Subtopik yang terakhir. Boleh Okay, cuba tengok. Ni, saya bagi satu contoh lepas tu saya nak awak buat. Sekarang ni kita nak belajar melukis susunan elektron dan menulis susunan elektron. Okay, sebagai contoh kita buat natrium macam tadi. So, diberi perwakilan piawai dia macam ni. Okay. So, ini perwakilan piawai untuk unsur natrium. Okay. So, kita tahu dekat sini.
Okay, salin balik. So, nombor nukleon adalah 23. Nombor proton adalah 11. Maka bilangan proton adalah 11. Bilangan neutron, kita tahu kita kena tolak kan? Maka 12. And then bilangan elektron. Berapa bilangan elektron? Berapa bilangan elektron? 12. Elektron 12. Salah. Elektron sama dengan bilangan apa? 11. 11, betul. Ingat ya, proton sama dengan elektron. Okey, ambil tahu ni. Sekarang kita akan belajar untuk tulis susunan elektron dulu. Ke melukis Melukis dulu. Kita cuba belajar cara melukis susunan elektron Kalau dalam soalan dia akan kata, okey, lukis susunan elektron. Okey, ayo kita belajar. Okey. Draw the electron arrangement dalam bahasa Inggeris Draw the electron arrangement. Okey, yang pertama, simbol dekat tengah. Simbol dekat tengah. Kemudian lukis nukleus. Kemudian lukis nukleus. Okey. Bulatan pertama ni nukleus. Kemudian bulatan kedua ini merujuk kepada petala. Okey, jap. Okey, ini merujuk kepada petala di mana petala pertama, okey saya tulis kat sini shell. Petala pertama, maksimum elektron boleh duduk adalah 2 elektron. Maksimum elektron boleh duduk adalah 2 elektron. Maka letak 1, 2. Sekarang tinggal berapa elektron? Kalau tolak 2? Tinggal 9. Betul. Maka kita kena buat rumah kedua. Petala nombor 2. Ingat, petala ataupun shell dia adalah rumah kepada elektron. Maka lukis rumah dia nombor 2. Petala nombor 2. Okey. So, second petala dan juga third petala maksimum adalah 8 elektron. Sekarang kita ada 9 kan? Maka kita boleh letak 8 elektron dekat petala nombor 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal berapa lagi? 1. Okay, 1. Tak muat dah kan? Lukis petala nombor 3. Lukis shell yang nombor 3. Tinggal 1 kan? Letak je 1. Tak kisah letak mana-mana. Letaklah 1. Dah siap. Dah siap. Okay, ada soalan tak? Lukis susunan elektron. Tak ada Tak ada. Okay. And then, ini lukis. Kadang-kadang soalan kata tulis. Okay, kalau tulis, write. Beza ya. Kalau tulis susunan elektron, dia lain sikit. Senang je. Okay. Petala pertama ada berapa elektron tadi? 2. Okay. So, 2 titik. Okay, petala nombor 2 ada berapa? 8. 2.8 titik. Petala nombor 3? 1. 1 dah. So, 281. Ini cara menulis susunan elektron. Yang lukisan tu lukis susunan elektron. So, kena ingat, nombor 1 ini adalah elektron valence. Ingat balik elektron valence tu apa? Bilangan elektron pada petala paling luar. The number of electron in the outermost shell. Okay? Shell yang paling luar, itu electron valence. Okay, setakat ni boleh? Boleh. Okay, soalan nombor 3, hampir sama tapi lain cara dia. Lukis
struktur atom. Okey, lukis struktur atom. Okey, ambil balik semua ni. Sekejap. Ambil balik semua ni. Kita copy Copy. Dah tak? Copy je. Cumanya kalau dia kata lukis struktur, apa yang korang kena tambah adalah, okay, yang kena tambah, korang kena bagi tahu dekat dalam nukleus ni ada berapa proton, berapa neutron. So label je. 11 proton, neutron berapa? 12 kan? 12 neutron. Baru dapat bakar. Itu beza dia. Kalau lukis struktur atom, buat macam tu. Kalau lukis susunan elektron, tak payah bagi tahu proton dan neutron. Ada dua cara Satu macam tu. Satu lagi. Satu lagi. Adam. Kan nukleus kan bulatan pertama. Ada orang dibuat macam ni. Dekat bulatan pertama tu. Pun diterima. Nak buat macam ni pun boleh. Okey? Boleh ke? Ni jangan lupa lah. Tambah-tambah. Saya tunjuk itu. Okey. Ada apa-apa soalan? Boleh buat? Boleh. Okey, habis dah untuk ni. Okey, ada apa-apa soalan untuk lukisan? Yang lain pula. Saya rasa yang selalu menjawab ni dah faham. Yang lain okey ke? Okey kok. Boleh Okey, so tengok dekat sini. Okey, tadi kan petala pertama, the first shell, maksimum kita boleh letak 2 elektron kan? So kalau cukup 2, kita panggil dia sebagai mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Bermaksud dia cukup 2 elektron. Ini istilah kita pakai dekat petala pertama. Okey? Kalau cukup 8 elektron pada petala kedua atau ketiga, istilah dia octet. Okey? For example, contoh atom hidrogen Kalau atom hidrogen, susunan elektronnya 2. Apa ni? Sekejap Saya bagi beberapa contoh. Atom hidrogen atom susunan elektron dia 2. And then kita ada atom neon. Neon ni 2.8. And then kita ada atom krypton. Ini 2.8. Okay. Kalau macam ni, ini kita panggil mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Mencapai susunan elektron duplet yang stabil. Kalau 2.8 macam ni. Ini kita panggil mencapai susunan elektron octet yang stabil. Achieve a stable octet electron arrangement. Saya ulang Kalau dia 2 dan ada satu sahaja petala, maksudnya ada petala pertama sahaja dan cukup 2, kita panggil dia achieve a stable duplet electron arrangement. Okey. Kalau sesuatu atom tu ada 2 atau 3 petala dan cukup 8, kita panggil achieve a stable octet electron arrangement. Mencapai susunan elektron octet yang stabil. Dapat ke? Dapat. Okey. Yang lain tu dapat ke yang diam-diam ni? Dapat ke? Boleh ke? Okey. Saya bagi satu contoh. Kalau atom magnesium. Dia adalah 282. Stabil ke tak?
Tak. Tak, betul. Dia ada 3 petala. Tapi petala paling akhir ni tak cukup 8. Tak cukup 8 elektron. Maka tak stabil. Sama juga kalau 2.1. Ada 2 petala. Petala paling last ni tak cukup 8. So, tak stabil juga. Okey semua? Boleh ke setakat ni? Boleh So, cuba buat ni. Okay, saya nak awak buat ni. Cuba sekarang boleh? Cuba buat A, B, C, D, E. Boleh tak? Sekarang. Yang F tu biar dulu. A, B, C, D, E. Cuba buat. Okey, so kita tengok soalan ni. Kita tengok kat sini dia bagi tahu rajah di bawah menunjukkan simbol atom P, R dan S. Okey, tip saya nanti kalau dah baca banyak bab, kalau nampak perwakilan piawai, kalau boleh cuba korang keluarkan susunan elektron dia. Kalau boleh keluarkan
susunan elektron dia. Okay, saya nak tanya, siapa nak cuba keluarkan susunan elektron P? P. Siapa nak try buat P? Susunan elektron. Tulis je, tulis. Tulis susunan elektron untuk P. Anyone nak try untuk P? Ada ke nak try? Okay, Lily kata 287. Okay, betul. 287. 2.8.7. Pastikan titik tu betul-betul dekat bawah Betul-betul dekat bawah. Okay? Yang lain dapat tak 287? Susunan elektron. Dapat. Okay. Cuba buat R pula. Someone? R? Nak try ke, Adiba? 2.4. Betul, 2.4. Bagus. Okay, S. S pula sama macam P kan? Sebab ada 17, betul? So, 2.8.7. Okay, kita keluarkan dulu. Pastikan ingat nombor di atas mewakili apa? Nombor di atas? Nombor di atas apa? Nombor nukleon. Okay, nombor di atas adalah nombor nukleon. Nombor di bawah? Nombor proton. Nombor proton. Okay, bagus. Nombor proton. Okay, so soalan pertama, apakah maksud nombor nukleon? So, pastikan jawab tepat hasil tambah ataupun jumlah. Okay, hasil tambah ataupun jumlah. Hasil tambah bilangan proton dan neutron dalam nukleus sesuatu atom. Dalam nukleus sesuatu atom. Okay? A total number of proton and neutron in a nucleus of an atom. Pastikan penuh macam tu. Dalam nukleus sesuatu atom. Okay? B. Apakah nombor nukleon atom P? Tengok je dekat gambar tu. 35. Okay? C. Nyatakan bilangan neutron atom P. Okay, selain Akif Naufal, selain Adiba, selain Dalili. Apa jawapan dia? Dia nak bilangan neutron atom P. Cuba yang belum bersuara lagi, boleh? Apa jawapan dia? Dia nak 18. Okay, Humairah jawab 18. So, macam mana nak kira? Tengok P. P 35, 17, P. Betul tak? Maka, 35 tolak 17. Jadilah 18. Betul? Kerana, ingat, nombor nukleon ni merujuk kepada proton tambah neutron. Kalau nukleon 35, proton 17, ini matematik lah. So, 35 tolak 17. So, dapat 18. Okay? Dadu, nyatakan bilangan proton atom P. 17 lah. Okay? E1. Apakah maksud isotop? Yang kita buat tadi. Atom-atom unsur yang sama. Atom-atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton sama tetapi bilangan neutron berbeza. Okey? Ataupun in DLP, atoms, pastikan ada S atoms of same element that have the same number of proton but different number of neutron. Okay. Nombor 2. State. Dia kata state. Nyatakan the pair of isotope. A pair of isotope. Nyatakan sepasang isotop dalam rajah yang ditunjukkan.
Siapa nak try yang mana jawapan dia? Dia nak isotop. Maksudnya mesti sekurang-kurangnya 2. Sebab dia kata sepasang. So ada 2. Yang mana isotop? Ingat balik definisi isotop tu. Atom-atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron berbeza. Maka apa jawapannya? P, atom P dengan S. Betul, bagus. So jawapan dia adalah unsur bukan atom. Unsur. Unsur P dan S. Betul. Okey. Cara dia senang je. Kalau dalam soalan tengok je yang mana nombor bawah sama. 17. Sebab 17 tu merujuk kepada proton number. Number proton. Maka kalau nombor proton sama, maka mereka adalah isotop. Berikan sebab bagi jawapan. Jawapan dia lain sikit. Sebab mereka ada mempunyai. Ingat tak apa reason dia? Kita tengok bilangan. Proton. Bukan proton. Ini cara jawab. Cara menjawab. Tadi betul. Cara tentukan tengok bilangan proton. Tapi cara menjawab. Neutron. Bukan. Tengok balik nota. Mana tadi? Ni. Okay. So, cara jawab dia. Okay, nanti tengok juga cikgu ajar macam mana. Cumanya lebih tepat. Okay. Oh, betul. Sebab dia kata sepasang isotop kan. Bukannya sifat kimia. Betul. So, mempunyai nombor proton yang sama. Betul. Sorry. Betul. Mempunyai nombor proton yang sama. Jawapan yang berbeza kalau dia tanya sifat kimia tu. Kalau dia tanya, apakah persamaan isotop tersebut? Contoh kalau dia tanya, apakah persamaan isotop tersebut? Apa jawapan dia? Sifat apa? Sifat kimia. Betul. Chemical properties yang sama. Sifat kimia yang sama. Ya, yang ni lain sikit. Kenapa sifat kimia sama? Mempunyai apa? Mempunyai Electron valence. bilangan elektron valence yang sama. Okey, betul. Ni cara jawab dia. Kalau dia tanya yang mana isotop, berikan jawapan, bagi tahu nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon berbeza. Baru lengkap. Dia macam kita ulang balik definisi dia. Mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Kalau nak jawab bilangan proton pun boleh. Mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Pastikan ada 2 istilah tu. Kita ulang balik definisi dia. Okey? Boleh ke setakat ni? Boleh. Alright. So, saya rasa itu saja dah.